Suara Hati Dayangku Intan, episod 22, Irama Gita Kotak. I kadang-kadang tengok you duduk, Ilham, lama-lama memang you bagi time untuk you buat you punya apa ni? Dulu pernah kawan-kawan I tegur I tau. Dia ada di atas bas. Dia nampak I kat bawah. Dia kata dia gelak. Pasal apa dia kata? I cakap seorang-seorang. You cakap seorang? Dia kata you mulut you cakap seorang. Sebenarnya bukan, memang betul I cakap seorang, tapi I tengah apa tu, digest my idea, tapi I kena cakap. Itu yang orang tengok, you macam gila lah, kata. You jalan-jalan pun you cakap seorang-seorang. Tak, maksudnya you cakap seorang tu, you kata sekejap lagi aku nak buat tu, nak colourkan biru, aku nak macam tu. Tapi tangan tapi kata okey, kalau aku jalan macam ni, ini apa aku nak, lepas ni aku nak buat apa, nak buat, tengok jam pukul apa. You know, kalau I nampak pun I kata you gila. Itulah, tapi that's how I create my idea. Tapi susah juga macam I, bila kita nak pergi show, katalah nak buat rakaman kat RTM, kita kena hafal lirik kan. Memang kita orang akan duduk diam-diam pejam mata nyanyi seorang, tapi kita orang tahu kita penyanyi. So kalau I menghayati lagu tu, tahulah untuk menyanyi. Tapi kalau you cakap yang tu, kau yang dapat kat bas, you nak mengilham you tu, you nak simpan. Itu. Habis you dapat box gitar ni, ilham you dapat. Ilham tu memang dah lama nak buat gitar tu, tapi tak ada masa je. Pasal PKP dulu kita tu ingat ada masa lah kita buat macam tu. Tapi cerita pasal gelak-gelak ni, dulu masa dekat Germany, I pernah buat show dengan band. Lepas satu lagu tu, orang semua tepuk tangan. Lepas tu dia orang gelak. Dia gelak. Dia kata, semua budak-budak, semua budak Jerman kan, gelak. Pasal apa dia orang gelak? Rupanya zip terbuka. Somebody say, your flight open. I said, that was part of the act. Oh, you sempat buat show kat sana? Ada band sana dulu. Oh ya, kat Jerman. What year is that? In the 80s. In the 80s? Oh my god. Frank Delace. Nama band tu Frank Delace. Oh, bestnya. Padahal yang lagu putih kan lagi cakap Jerman? English. Because the reason is they want to make an English band. Tapi semua Jerman, dia tak cakap putih. That's why panggil I. Tapi kalau kat sana sekarang you boleh cakap bahasa Jerman lagi boleh. tak? Boleh ya. Ada video dah tu. How many years Almost 12 years. 12 years. Tapi kat sana punya, industri dalam seni, apa-apa seni lah, lukisan ke atau apa, sama tak macam dekat sini? Tak ada, sana lain. Berbeza Dia orang kalau benda tu, dia orang support. Orang support, macam kita everybody is working actually. Kita main about twice a week. Weekend lah. So sana punya dia galakkan budak-budak macam musician ke, singer ke, macam pub tu every day orang lain. Monday John, hari ni Tuesday siapa. So the whole week, so kalau you kata you something special, kata dia, you get the weekend. So the special about our band, because I'm the only Asian. Itu orang nak tengok lah. Tengok sekali terbuka zip. Rupanya orang gelak. Ingatkan orang really enjoy your performance kan? Betul gelak. What's wrong you guys? That was really funny actually. Fun fun. So macam kata you, okay, you cakap tadi back kita bercakap, you cakap seorang tu kan. Bila you bercakap seorang, you nak buat lukisan. Bila you nak buat gitar ni pun, you bercakap seorang juga lah. You nak buat gitar. Tak ada. Fikir dulu betul macam tu. Sebab I tengok you punya tu, design dia berbeza. Ini klasik ni, ini satu-satu ni aja ada. Yang ini ada bentuk-bentuk ni saja. So siapa yang beli, macam you kata ada orang berminat luar negara tadi you kata kan, siapa tu? From Texas. Dia berminat untuk beli, dia akan purchase lah. Daripada situ memang how they keep in touch with you. I tengok you phone pun tak ada.
my email. Oh, your email lah. Your email. Facebook. Oh, your Facebook. Your Facebook, you nama? Adino Art. Adino Art. So they, because I'm a member of the American Cigar Box Association. Oh, dia ada member. Ada members lah. So I joined the members. So member boleh bagi komen, boleh bagi tolong macam mana. That's where also you get the idea. Yeah. So dia kata, somebody said, I got problem with my wiring, so anybody can help me. So orang contribute lah. They solve the problem. They advise each other lah. So kalau kata dia suka you punya pun, they help you to sell also lah. Right. Bagus macam tu. Very good. Wow. The famous one, American, British and Australian. So banyak Malaysian tak ada. I think Malaysia so far I did survey, I'm the only one who did this. Dekat sini lah yang take benda ni serius lah. So who knows? Itu yang sebab I tengok you boleh kadang-kadang kita tengok you lepak-lepak, you boleh bermain dengan benda tu dengan baik kan. Mesti boleh buat show kot dengan benda tu. Yalah, itulah. Ingat I have a plan actually. After bila dah reda sikit, I nak buat a new band. Tapi not full time lah. Okay. I mean for fun. For fun. Tapi some of the members agreed already. Kita ada member dah. And I've seen you punya brother. So quite good. Very good. He's one of them. Going to be. He's the bass player. So I have fikir balik. Most our band, most of the members are 50 above. My brother younger lah. Jangan lupa dye rambut lah. So dye rambut ni I nak kena tunggu lah, kena dye rambut lah. Tapi you know why? I won't dye my hair. You know, the band name is Band Age. It's showing your age. Yes. Band AGE, bukan bandage. Band Age. Yeah. So kumpulan umur. Yes. Dan maknanya you have to be yourself. Your age. That's why. So I can show you my guitar. One of them. Inilah dia. Ini one of the latest one. Oh, this is the latest one. Ini dia panggil Cigar Box guitar. Famous kat Amerika. Macam ni kat depan ni kan? Okay, betul nampak. Ya. So ini specialnya dia tak ada fretless. Okay. Fretless Cigar Box guitar and it's 3 string. Macam tengok pasal buat 3 string ni macam gitar Cina aja. Macam ukulele. Ukulele 4 gitar 4 string. So this is I cakap tadi, my guitar every face design is different. So I noticed. Itu limited edition tu. So this happen. Boleh lah kalau macam I nak my own, I suruh I tahu muka I kat situ, you boleh buatkan untuk I lah. You kata ada tu kawan dia kata, kalau apa you bubuh gambar muka opah you pun tak apa. It's okay. To put it there. Put it there. So you are the only one. Tak ada orang lain lagi. It's custom. So the mechanism lain cerita lah. You know, double pickup ke single pickup ke humbuckers pickup tu lain. Tapi the face design sizes is roughly this 12 by 8. 12 by 8. Saya suka tengok ni macam kecil. So inilah dia. So ini kalau you nak siapkan satu ni makan masa berapa lama? Kalau looking at me, I got no handphone. So it took me about 4 days. 4 days. Kalau you ada handphone? Kalau ada handphone, I think 4 sebulan. 4 weeks. Sebulan lah. Kan? Tapi the problem is most of the all this mechanism ni yang macam pick up ni I ordered it from overseas. That takes time. You told me kan you kena order kat sana. So the body itself maybe the most lah 4-5 days until I satisfied with this. So the thing is nak cari design ni semua tu, I design myself semua tu. Because pada I it's not that easy because you nak make dia punya compact. Memang kan? Banyak ada satu budak ni dia kata dia memang very good in furniture. Dia buat furniture lah dah lama. Dia pun nak buat my age juga. Dia kata dia cuba nak buat. So dia dah cuba buat, dia kata dia tak dapat. Dia kata tak boleh buat.
walaupun dia dah lama dengan furniture, bukan woodworking kan. Sebab benda ni I cakap dia is between woodworking dengan elektronik. So yang ini dengan sini measurement dia have to be exactly. Is that one count yang you tu architect tak, you ada that skill? Apa dia? Ada kena-mengena tak dengan you architect, you ada skill tu? Yang measurement everything. Sini ke sini. Membantu juga. So saya sini, this Fred punya measurement, sini ke sini, and then semua tu ada. Kalau you kata you out sikit ke, boleh maaf lagi lah. Because I tahu kalau macam kata kita punya musician yang bekerja sama, kadang-kadang dia kata gitar ni ada macam sound dia lari ke, apa benda lari ke, memang kacau kita nak main. So you boleh kawal benda tu supaya yang you cipta satu ni memang compact, dia memang bagus lah. Itu apa ni? Arkitek. Arkitek in Germany. Oh, kat sini. Germany. You arkitek kat Germany kan? Di sini I'm working with advertising agency as a designer and art director. Masa tu tahun berapa? Bila? What year? 90s, 80s, millennium. Di mana? When you're working as an architect, masa kerja architect, masa advertising. Advertising, architect is from 1980s, 81 sampai 90s. And then I came back buat advertising. Memang I kenal you pun memang you in advertising pun dengan my sister kan. Masa tu I kerja masa dengan, tu tak ada phone kan? Masa semua orang tak ada phone. Ada. Masa tu dah ada phone ke? Towards the end ada. So the office give me a phone. Bila I balik rumah, I simpan phone dalam office atau bawa balik. My boss call me kat rumah, dia kata, I call you, why don't you pick up the phone? The phone in the office. I had to take home. So ada dua orang, my client when I was doing my freelancing, dia belikan iPhone. Dia ajak lah datuk-datuk tu pergi komplain, dia kata no, take one of this. No, sorry, I don't want. Membazir. So dia tu ada seorang tu, dia post, I cakap the postman tu return to sender. Tapi tak rasa susah ke kalau you nak, macam orang nak contact you any emergency? No, itu lah. I have a home phone, email, cukup. Yelah, kita sekarang ni nak merayau ke mana kan? Our work and everything is at home kan sekarang ni. Yelah, betul juga. I'm not to say that phone tu tak bagus. Bagus tu ada bagus. Nampak orang merompak ambil gambar orang tu kan, tolong orang ke apa tu. Tapi at the moment I think maybe I have the feeling that I might get a phone in the near future. Because talking about semua music ke art ke semua tu is, you need that actually, you know. Not because I nak main game ke, nak tengok all the rubbish, no. I can always look at my computer kan? But I think every day, even now, every day I sit on my computer, I see all the news on my computer. So Gmail and so it's enough. Because your office is at home, so it's easier lah at any time. You deal pula dengan overseas kan, time dia you dah tahu kan. Ya, betul. Itulah apabila kita, macam nak cakap tadi, I ni yang bercakap dengan you ni sebab I terganggu kita punya sembang ni, pasal I dengar suara bawah tu. Terganggu lah, betul lah cakap dengan you. Aduh. Waktu rakaman podcast ini, saya pergi ke penyanyi-penyanyi karaoke dan suruh mereka berhenti atau berehat supaya kami boleh rakam podcast episod 22 ini dengan jelas, dan juga rakam video supaya tidak terganggu. Kita akan sambung balik sebentar lagi. Ni I nak tanya you, kalau kata phone ni memang kadang pada I lah penting, sebab kadang-kadang I nak tahu apa-apa kat rumah, macam kita orang perempuan kan, nak tahu what to do, what to buy. So kalau macam you, katalah your wife nak suruh you beli something ke, you dekat surau, tapi I tahu my sister dia kalau nak call you, dia tahu you tak ada phone, dia dah tahu, dia learn about you, dia dah faham tentang you, dia akan call kawan you yang bawa phone. Kawan I yang apa tu, dia kata
engkau punya bini telefon suruh beli bawang. sebelum isyak, nanti lepas isyak pergi beli bawang. Okay. Tapi kawannya tak kisahlah. Tak kisah. Tak kisah, dia orang dah tahu. So itulah kadang-kadang orang tu tapi I masalah juga. Kadang-kadang kita ni fine, kita kata kita ada phone, it's safe for us to go anywhere. Tapi kadang rasa kita dulu I boleh ingat numbers, number IC, number apa, number phone. Boleh taruh dalam kepala otak ni dalam 20 phone number atau 30 phone number. But I tell you, bila phone ada you punya own number you tak ingat. I tak ingat my own phone number. Sebab everything kita punya brain tu kita dah record kepada phone tau. Itu je masalah yang I tak suka. Macam kita duduk, macam I pun sampai sekarang ni masih lagi orang kata pakai buku 35 address tu. Alamat Ali nombor dia ni, John nombor ni, ada buku tu lagi. You masih ada? Ada. How do you want to know, call my friend? Betul juga number tu kan. Buku phone tu yang 35 tu ada lagi. Bukan 35 lah, tapi dah cantik sikit lah. Ada lagi saya tengok kadang-kadang 35 tu. Tapi selalu 35 tu hutang. Tapi bukan, macam orang ada phone, dia just touch je kan. Betul. Touch saja. Tapi macam ibaratkan otak kita dah dekat situ lah kita tak boleh simpan dah dekat sini. Itulah. And then kita pula macam macam you tak terasa. Macam kalau berjalan tak ada phone, I macam lost tau. Itulah, kadang-kadang fikir balik, kadang-kadang I study juga orang ada phone ni dengan study diri I sendiri. Orang ada phone ni, padahal poket dia ada 4. Phone dia pegang juga. Pasal apa tak masuk dalam poket? Ada orang 2-3 phone kot. Lah, pasal dia nak tunjuk dia ada phone. Kan? Makan, duduk, berbual atas meja. Berbual sini. I kadang-kadang tengok kan, I won't spend, I takkan belanjakan duit untuk beli phone sampai 4,000, 5,000. Pasal apa? Akhirnya emas ke, belian ke, kalau kita nak jawab, kita tetap cakap halo. Ya, betul. Kan? Bukan kalau diamond, keluar diamond bergebu-gebu ke, tak ada. Ada kawan seorang tu, dia beli latest phone. Macam-macam ada. Semua tu. Pakai ke? Tapi dia kata dia tahu pakai function 2 je. WhatsApp? Call in, call out. Tapi masalahnya I have to learn lah. But she don't want to learn. It's not important to her. Tapi tunjuk situ, my phone is $7,000. Don't you want to try phone? Kata you sekali pegang. Okay, you pegang 1 month lah for your business. You rasa you boleh? You nak cuba? I pun teringin juga nak cuba. Tengok apa kan. Does it function dalam sebulan ni you cuba? Berbeza tak dengan yang you tak ada ni? Itulah, bubur dalam poket, pergi merata-rata pun pergi. Adalah orang. You should try lah. Orang telefon ke tak telefon? Masalah dia, kalau bagi phone, the whole world will laugh at me. Tapi now your friend call you at home because you tak keluar. Kalau cakap ada phone, everybody pukul canang. Dia nak ada phone. What's the number? So my phone will be ringing all the time. Wah, ni I cakap ni rasa lega sikit lah. Pasal apa tadi ramai penyanyi kat luar tu macam karaoke kan. So now ni kita sembang ni pun seronok sikit lah. Tak, itulah fikir-fikir balik. Betul. You ada phone ni, ada bagusnya, ada tak bagus. Yang tak ada phone, ada juga tak bagus, ada yang bagus je. For me until now, I think bagusnya dalam 70%. 70% kalau ada phone. Kalau ada phone. Kalau tak ada phone. Kalau tak ada phone. Okey, 30% kalau ada. Kalau ada. Tapi orang yang ada phone ni macam I ni, masalah I ni pula, okey bukan phone, tapi kita ni masalah internet. We have problem with that. Kalau kita ada phone canggih, kita ada apa, tapi akses internet kita very poor. Itu masalah very poor. Masalah juga. You have to have you kena ada tempat yang strategik, you kena ada, not everywhere tau. Certain saja. Kan, macam dulu-dulu pergi sana pergi sini kan? Yes. Saya ingat dulu my father kalau bawa phone dengan macam bag besar, bag James Bond tu, to get a good reception kan. Tapi frust lah. Satu itu je lah yang kita frust lah. Pasal kita punya internet ni very zaman moden kan, kita patut perbaiki lagi. Sebab kita banyak anak-anak muda yang brilliant lah. Tengok macam you tak nak phone, at least you have apa dia panggil,
email. You ada email, Facebook. you in your Facebook kan, or you maybe Because I need Instagram. Computer I need because I buat design so computer tu I really need it. Tapi I betul nak tunggulah. You kata sebulan kan, you nak pegang phone dan nak cuba. Betul, nanti mungkin I boleh cakap kan nak. Arti masa tu kucing akan bertanduk. Wah, kucing yang bertanduk. Kucing nak bertanduk. Because tak tahu. Dia orang memang daripada dulu dia orang fikir atau what. What's the number? 03. Which planet you come from? 03. Nama rumah kan? Oh ya. Orang dah tak pakai 03 dah. People like 010 ke atau 019 ke? Itu kata 0 what? 012? 03. Tapi I notice sekarang pun a big company yang jual produk ke apa, dia pun dah pakai handphone tau. Yalah. Macam kita dulu you phone office kan, semua dah pakai handphone. Yalah, memang lah. Itu semua tu. Give a try lah that 1 month. Give a try that 1 month. Tapi nanti tak boleh bagi Sega Box sebab dah ada phone lah. Tak ada. Tak ada. You can look for the new idea. Dia tu kan dekat komputer phone tu. You can look for the new idea. Macam tadi cakap nanti main phone 4 jam, you tak boleh siap semua. Tak boleh siap. Ya, tak boleh siap. Bukan yang kata tak ada deadline. Deadline tu tak ada, tapi my own deadline. Because setiap hari I bangun setiap hari I have to do something productive, one thing every day. Mesti complete, ataupun benda tu complete in 2 days atau 3 days, tapi mesti jadi. You bagi target masa. lah. Bukannya kata main-main kata ini tak, lepas tu tinggalkan 2 bulan 3 bulan, tak. Target tu kena siapkan. Macam I sekarang seni kita studio ni keluarkan lagu single I, kata mesti siap dalam masa 3 bulan. Mesti siap, ataupun 2 bulan macam tu. Because you know how much work you have to do. It takes 3 months. Maybe. Kalau ada phone distracted. Kalau ada phone tak boleh distracted. That's what I say. Benda tu you ada motivation kan. Tapi I tak distracted. Kalau I meraya main phone kan, nanti producer Rusman akan bagi tahu, kita ada masa dalam 2 minggu je. Dah tak boleh dah, lock lah kat situ lagi 2 minggu tu. I kena prepare lah. Boleh masa, boleh enjoy lah. Itulah dulu ada sekali tu dekat Germany, I did a design. One design lah. Masa tu nanti tu duit phone. So this client cakap, how long it take to do this? And then dia kata, I cakap dia senang je. If the German can do it in 4 weeks, I do in 2 weeks. Dia tengok I atas bawah. Just because you see I'm a foreigner, I can do better. So I get a job. Oh, you got a job. Wow. Because for me, they look as a foreigner, can you do it? Are you capable to do it? So you have to talk the way. And I know I can do it. But how you cakap tadi ke dalam masa yang singkat, you boleh buat better than him? Example. Example. Maknanya kalau the German can do it in 3 weeks, I can do it in 2 weeks. Less than them. Got nothing to do with phone. Nothing to do with phone. Talking about itulah cakap tadi, maybe the German, they want to go to drink beer, lunch hour, dinner, every day 4 hours in the park. For me, I won't go. I concentrate. You concentrate dengan buat kerja you apa semua. That's what I say. I can complete in 2 weeks. Betul. I don't enjoy so much to do my work if I am assigned to do dulu. So itu my philosophy of doing work actually. So sekarang selain daripada gitar, you dah tak painting you dah masih ada lah. You masih tunggu cukup untuk buat exhibition dah cukup. Exhibition lah, boleh siapa yang berminat tu boleh lah contact you. I got my catalog. I have my all in Facebook, in your Facebook, email. Ada. Tapi sekarang yang ada dekat you kata tadi you buat Islamic punya konsep, landscaping, abstract and architecture. I juga fahamkan tadi kita ada sembang pasal gambar you ni
ada juga letak berada di Balai Seni Lukis ada. Balai Seni Lukis dan juga hotel yang ternama juga. I tahu tu. And then you pernah bawa juga lukisan-lukisan you pergi ke exhibition di Germany, Berlin. Ada juga jual, I dengar kan, ada orang beli. Alhamdulillah. Which is tapi itulah PKP ni. Tapi kita tak boleh putus asa lah, bakat-bakat yang kita ada ni. Putus asa tu tak putus asa. That's why fikir-fikir balik, everybody is suffering the same thing. Maknanya kalau you kerja kuat macam mana pun sekarang ni, everybody yang potong steam tu COVID. Kan? Potong steam COVID. Potong steam COVID. Jadi kita tak boleh buat apa lah. Ada juga I tengok terjejas orang macam yang penyanyi, show dah kurang. Kita nak buat show. Tapi sebenarnya I suka juga, bukan I suka, tapi I nak suka juga berkongsi. Sebab kita sebenarnya boleh juga buat show teruskan, tapi kita buat secara apa dia panggil? Live stream. Kita buat show macam tu. Macam penyanyi boleh. Macam video conferencing macam tu kan. Tapi macam kata pelakon tak boleh. Macam kata orang seni tak boleh. Sebab apa? Kerana kalau nak betul memang nak buat exhibition, boleh buat exhibition, tapi there won't be anybody come. Tak banyak lah orang, tapi maknanya quite a wasting a time ataupun tu. So maybe it cost money also. It cost money, that's why it cost money. Tapi kalau orang pergi kat website you macam Adino Art tu, dia boleh tengok kan, you ada katalog dekat situ. Dia boleh, katalog tu bukan saja lukisan, katalog tu juga ada you punya kreatif you, ciptaan you yang lain-lain juga kan. Ada. So there various of choices my artwork. So original and print. So people, kalau orang yang kata dia saya suka my painting, tapi dia kata dia tak ada duit banyak sangat, ataupun they want to get a cheaper, they can buy print. You adalah kelonggaran dia sikit pada yang orang yang original, yang nak macam mana ataupun print tu, even print tapi ada limited edition. Maknanya kalau my print is 2,000 pieces, kata gambar kucing, 2,000 je. Kalau 2,000 orang tu, orang yang 2,000 beli tu, orang 2,001 tak ada dah. Dia kata I want the gambar kucing, tak ada. Maknanya limited edition. So maknanya I control macam tu lah. Itulah, kita lama kita dah bersembang ni. You decide when to wrap it up. You rasa nak berhenti bercakap ke ada benda yang you nak cakap lagi? Tak ada apa lagi nak cakap. Tak ada lagi. Tapi my music tu dah main tadi. Jadi buat masa ni, kalau korang minat dengan benda ni, menatang just call me or look at my Facebook, email me. But be serious lah. Be generous. Be generous and serious. Kadang-kadang dia orang saja want to know, you know. Serious, because this Cigar Bob guitar, bagi tahu, it's not for beginners. It's for professional or people who knows to play guitar. Yes. And because kalau you tengok ni, it's only 3 string or 4 string. Boleh buat dekat kamera tu. Just pergi dekat. Look at it. Sini tapi harga dia macam mana? Various. Maknanya so between 1,500 to 2,000. 15 USD? No, ringgit. 15,000 to 1,500 to 2,000. 1,500 to 15,000 tu kena cakap ringgit. Ringgit lah. Ringgit. Tu jangan 15,000 ringgit kan, macam 1,500. 1,500 okay. 1,500. So see me, maybe middle of this year I will do this. I get gold record for a new band called Band 8. Jangan ini pasal apa tau. Masa zaman I susah nak dapat gold tau. Lepas tu dah 90 tau. I know this is belong to her. I will get one for me too. Don't be surprised. Even my wife said, what are you going to do with yourself with music?
Kalau kira jari kaki pun tak cukup. Tak cukup. Maknanya I'm more than that. If I dye my hair, maybe I look younger. What do you think? What do you guys think? I can't wait for the band tau yang you nak buat tu. Band Age. Yang main. Sigar gitar je lah. You akan main you punya. With 16 pun I main juga. So, boleh lah I jam sesekali. Let me know kat mana kan. Masa tu kita record ke, kita masuk, kita kongsi kan. Buat busking ke. Busking, I kadang tengok orang buat busking tu, I admire je tak tahu. Rasa keberanian tu kan. Kadang-kadang bila buat tu kat Bukit Bintang tu, I jam juga dia orang nyanyi lagu Paut dan Cinta, I pun masuk lah. Kat Sogo kan. Kat Sogo. Kalau Hari Raya tu lagu Senandung Hari Raya, I masuk. Jadi dia orang pun happy. Itulah. For you, okay lah. Orang kenal you, dia tahu je lagu. Dia mesti, kalau dia tak nak pun dia suruh dia nyanyi. You bawa ni, orang bawa gitar, you bawa box gitar. They never see this. Apa ni gitar pas segi ni? I ada nampak satu you punya, your design legendary singer, ada tak you buat? Ada. Jimi Hendrix. Oh, Jimi Hendrix. Macam-macam Jimi Hendrix. That one you pamerkan jugalah. Ada. Oh, okay. Nanti you can send a picture. Okey lah dengan tu. Terima kasih lah Dino bersama saya. Kita bersembang macam-macam kita cerita tadi. So kita nanti pilih mana yang baik untuk kita kongsikan dengan penonton. Sampai terbuka zip keluar pun ada. Itu show di Germany ya. Aduh. I pernah lah menyanyi pun, kita pun ada isu-isu macam gitu juga tau. Kita tak sedar kan. Tak sedar. Dah excited. Tapi tak ada dah terbuka zip. Benda-benda lain lah, you know. Jatuh tersungkur ke, terselak ke, ada. Makin kasta tinggi ada. Tertinggal tapak. Macam-macam cerita lah, you know. Kalau kita nak kongsi one day, I will share benda-benda macam itu dekat dalam. Terjadi kan. That is life. If not, she will never get it. I nak ucapkan terima kasih kerana bersama kita di studio sini kita studio. You can say goodbye. So goodbye guys. See you next time. Bye. Finish.
Terima kasih kepada tetamu podcast untuk episod ini, Adino Bidin Kamarudin. Jika berminat dengan Cigar Box gitar dalam video ini, sila hubungi email adinoart@gmail.com. Anda boleh dengar podcast Suara Hati Dayangku Intan di Spotify, Apple Podcast dan di mana-mana podcast berada. Anda boleh juga tonton video Suara Hati Dayangku Intan di YouTube channel Dayangku Intan TV. Lagu tema Suara Hati Dayangku Intan adalah dari Music Wangsa bertajuk Suara Hati.